من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baiklah, insyaAllah puan kita baca surah baru, surah Al-An'am. Jadi puan ikut saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Okey. وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور. Kena. Jadi kat sini huruf zat bersifat rokhawah, iaitu mengalir nah. Jadi bacaan dia tidak boleh terberhenti. Lafzu, lafzu. Kalau huruf ta boleh macam tu. Huruf ta bersifat asyidah, terputus. Kalau huruf zat dia rokhawah, mengalir. Jadi lazzu, lazzu. Masuk terus pada zu tu. Dan zu dibaca hujung lidah dan dibaca satu harakat kat situ. Lagi sekali. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Waja'al zulumati wan nur. Ya, tekan sikit lagi pada huruf ain. Waja'al zulumati wan nur. Waja'al zulumati wan nur. Okey, lazzu situ saja. Lazzu. Ya. Waja'ala zulumati. Waja'ala zulumati. Waja'a. 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 Ya. Waja'ala. Waja'ala zulumati. Waja'ala zulumati. Lagi sekali. Waja'ala zulumati. Waja'ala zulumati. Lazzu. Lazzu. Waja'ala zu. Waja'ala zu. Waja'ala zulumati. Waja'ala zulumati. Lazzu tu ada syadah tu. Lazzu. Lazzu. Waja'ala zulumati. Ya. Waja'ala zulumati wan nur.
Lazzu tu. Dia ada syaddah tu. Bukan lazu. Ada syaddah. Lazzu. Lazzu. Kita tekan sikit. Waja'ala zulumati wan nur. Ya, betul. Okey. Sambung. Kan. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Okey, betul tak? Seterusnya. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى lagi sekali. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. Baik. Huwallazi zi ma asli khalaqa kha isti'la tebal kum min idgham mimi dengan dua harakat min ti ikhfa tebal dengan dan dengan dua harakat ti mal asli ti nin ikhfa ringan summa wajib al-ghunna dha ma jaiz munfasil 4 harakat ajala lamat ma'iwat kat situ. Wa ajalum musamman 'indah. Wa ajalum musamman 'indah. Ya. Summa antum tamtarun. Summa antum tamtarun. Okey. Kita teruskan. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Bunyi ra, lepas tu baru bunyi dad. Wa fil ardh. Wa fil ardh. Wa fil ardh. Ya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Ya. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya, betul tak? Jadi ain tawassut nah, ya'lamu dan wa ya'lamu. Situ berlaku tawassut pada huruf ain. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Ya mat asli doakan. Ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. 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 Okey. Wa ma ta'tihim. Okey, kat situ tak tidak dilerekkan bacaannya. Ti ma aslihim idgham mimi min izra halqi ma badal dua harakat.
Dan seterusnya mad badal juga 2 rakaat. Illa kanu anha mu'ridin. Ain ada tawassut. Mu'ridin. Boleh baca sampai 6 harakat. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Faqad kazzabu bil Zabu haqqi asli. Bu panjang sikit. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Ya, lagi sekali. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Fasawfa Fa ya'tihim. jelaskan as-safir ya. Fasau bukan hasau tak boleh. Fasau macam tu. Fasau. Ya. Fasau. Fasawfa ya'tihim amba'uhum. Amba'uma. Oh, satu akad lah. Amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Ha bulat. Yastahzi'un. Yastahzi'un. Jangan tekan lah ha bulat tu. Yastahzi'un. Ha bulat jangan tekan lah. Kalau tekan jadi huruf ha pedas. Biasa saja. Yastahzi'un. Ya. Fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Fasawfa Fasau. Nah, jelaskan angin ya. Fasau. Fasawfa Fa lah. Dia angin dia keluar lemah sikit tu. Kena kuatkan sikit. Fasaufa. Fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Baik. So. Ya. Terus. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum. Mati situ. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum. Ambil balik. Min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Baik, ambil balik lah. Min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Min qarnin Takrir lah sedikit pada ra. Min qarnin min qarnin min qarnin makkannahum fil
Ya. Baiklah, min qa. Jadi bacaan ikhfa berat. Qor takrir pada ra dan ditebalkan. Qor. Tebalkan qaf dan ra. Nim idgham al-ghunnah. Makkah. Jadi Makkah tu kaf bersifat asyidah lah, dia putus tak suara. Makkanna wajib al-ghunnah na dua harakat. Hum fi. Kat situ kita berhenti tadi. Lepas tu kita ambil balik min qarnim, sambung terus sampai numakkil lakum. Kita berhenti sebelum waw yang berbaris fathah. Baik, sambung. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Baik, lagi sekali. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Okey. Midra. Ulang situ saja. Midrara. Ya. Midra. Midrara. Midrara. Lagi sekali. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. 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 Baik. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. 'Alaihim dengung tu. 'Alaihim midrara. Dia laju lah kalau kecil tu. Midrara. Midrara. Ya. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. Lagi sekali. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. وجعلنا bukan wajah lah. Bukan waja'al. Wajah. Waja'al. وجعلنا الأنهار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. Ya. فأهلكناهم بذنوبهم. Batik. فأهلكناهم بذنوبهم. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. آخرين. Lagi sekali. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وأنشأنا من بعدهم Bukan bo'. Bo' tu tebal lah. Ba'. Ya. وأنشأنا من بعدهم Bacaan iqlab.
Min ba'dihim. من بعدهم قرنا آخرين. Akharin. Allah. Okey, lagi sekali. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Akharin macam mana? Akharin tu. Akharin. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Ya, betul lah. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. Baik, masih mati dulu dekat qirtas, mati kat situ. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس في panjang sikit. في قرطاس في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا Ya. إن هذا إلا سحر مبين إن هذا إلا سحر مبين. Okey, hal pedas tu kena tekan sikit. Illa sihrum mubin. إلا سحر مبين. Baiklah, la tu panjang sikit lah, 2 harakat. Illa sihrum mubin. إلا سحر مبين. Ya. وقالوا لولا أنزل عليه ملك وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ولو أنزلنا ملكا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ada ra sikit. لقضي الأمر. لقضي الأمر. Okey, kita cuba baca sampai waqaf ayat pula. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم أمر لا أمر Ambil ambil laqudiyal لقضي الأمر ثم لا ينظرون.
ينظرون. Baik, lagi sekali. Walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yunzarun. Walau anzalna malakan laqudiyal Amru tu. Ra dhammah tu. amru Ambil laqudiyal laqudiyal amru amru tu. summa la Amru bukan amra, amru. amru. Okay. Ya. Laqudiyal amru summa la yunzarun. Ya, kena. Baik, sadaqallahul azim. Jadi bacaan makcik pada huruf ba' yang tebal tebal kena baca nipis lah. Huruf ba dengan ain tu kena nipis. Ba' bukan ba'. Tu yang pertama. Okey, seterusnya pada qalqalah tadi tu. Dia buat qalqalah kubra lah, sepatutnya dia qalqalah sughra, kecil. Kalau berlaku di tengah ayat tu dia qalqalah kecil lah, bukan kubra. Jadi puan lantu tu lambat sikit, sepatutnya dia kena laju untuk qalqalah kecil tu. Baik, pada fi qirtasin. Fi qirtasin ni kat situ boleh baca dua, sama ada baca qirta tebal ataupun qirta nipis pun boleh. Okey, lepas tu seterusnya pada kat mana tadi? Fasaufa. Fa tu. Huruf fa tu dia kena angin dia kena kuat sikit. Fa fa bukan fasau. Fasau jadi angin tak ada. Angin tak keluar dia kena keluar angin sikit. Fasaufa. Kalau pun tak keluar angin tu dia akan jadi tak ada nak sebut lah huruf fa tu lah. Dia kena jelaskan sebutan angin itu, keluarkan angin dulu. Fasaufa. Fasaufa ta'tihim. Ya'tihim. Baik, itu sajalah yang saya boleh komen lah. Yang lain-lain tak ada masalah. Satu lagi pada waja'ala zulumah. Lazzu. Okey, dia rokhawah pada rozak tu. Jangan terputus. Waja'ala zu. Dia kena lanjutkan. Waja'ala zulumah. Dia masuk terus pada huruf za tu. Okey, wallahu ta'ala alam. Pada soalan tak? Ada Ustaz. Baik, nanti kita tangguh dulu kelas pada malam ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, baik, sama-sama.